Hello guys, selamat pagi ya. Tadi saya ada pergi beli nasi lemak. Nasi lemak ya. Saya ada beli nasi lemak 2. Dekat situ saya tak pernah beli ya. Saya selalu nampak je lah, tapi tak pernah beli nasi lemak kat situ. Jadi tadi saya cuba beli. Yang ni mi goreng bihun ya. Dia bagi, yang ni dia bagi dia kata sedekah ya. Okey. Yang ni nasi lemak saya beli 2 ya. Saya beli telur mata je lah kan. Beli telur mata. Tengok ni. Ni telur mata saya beli 2 macam ni sama. Lepas tu bila saya nak bayar, harga dia RM4 tau. Harga dia RM4 dengan nasi yang penuh. Sebab biasa saya beli dengan macam ni mesti RM3.5 ke atas ya. Sebab apa? Sebab dia menggunakan bekas apa, tak ingat dah nama bekas macam ni ya. Tapi kalau dia menggunakan plastik tu, yang tu memang saya tahulah murah. Tapi kalau menggunakan ni memang agak mahal sikit. Tapi yang ni 2 nasi lemak ni RM4 ya. RM4 tu macam tak percayalah. Dia kata RM4. So dia bagi saya ni mi goreng ya. Dia kata sedekah. Pas masa nak bayar tu pula saya bagilah dia RM10. Lepas tu saya kata tak payah pulangkan baki lah ya. Dalam rezeki saya ada juga rezeki dia. Apa-apa pun semoga penjual tu murah rezeki ya. Okey, itu saja. Okey, bye bye.